Ada juga tadi masuk, kita dikepung anjing 2 ekor. Mungkin tak ada anjing ya, kalau ada anjing pobel itu. Oh, ini ada pasir dan capur juga kayu-kayu. Assalamualaikum, selamat datang channel Mak Jack. Okay, sekarang ni aku berada di Alako kat kawasan Setapo lah. So ni lah, saya aja tengok lagi. Tapi ada juga tadi masuk, kita dikepung anjing 2 ekor. Jalan ni tak ada anjing. Saya baca doa apa dah. Kita ni banyak dah buat video ada kira ni. Tapi ni kita ada peluang untuk buat video. Ada kira baru ni banyak lagi lagu. Juga dah ada 4 butir, 5 butir siap ada untuk buat video lah. Ni baru buat pula video sebab ada ruang dah. So aku tunjuk sikit proses hari telaga di sini di pendekatan kawasan Setapo lah. Okay, kalau tengok sini lebih kurang dalam 16 karat lah. 16 karat aja dia nak mari lah. Jadi tu dia pergi beli sini. Kalau tengoklah video ni. Mungkin tak ada anjing ya, kalau ada anjing pobel itu. Okay, kalau nak tahu lagu tu tepi tu ada lagu. Lagu tu Abi pernah kali. Abi pernah kali. Ya, somel air. Lagu belah ni. Lagu lama dah Abi kali lah. Tapi kayak luas 3 kaki. 3 kaki setengah, lebar 3 kaki lebar. Tapi kalau ni 2 kaki setengah, lebar tinggi kaki setengah. Kalau dia nak mula lebih kurang dari 3 karat atau 4 karat. Susah beres. Oh, ini ada. Kita yang ada lah ni ya. Okay, sekarang ni aku bawa kat anda tengok proses gali telaga di kawasan berdekatan dengan kawasan Setapo lah. So di kawasan ni dia tanah macam biasa, tanah biasa. Lepas tu pergi kepada liat putih biasa. Lepas tu di ke dalamnya 12 atau 11 jumpa pasir. So kita tengok pasir dan capur juga kayu-kayu. Di bawah bumi ni memang selalunya kalau dah dalam dan pasir akan temulah kayu gepuk ataupun habuk-habuk kayu, dan terbaru bawah ni kita menemui seorang super benih biji buah tar gitu di dalam sebelah karet lah. Tapi di kawasan ni nak sama lebar nak parah. So kita tahu di kemungkinan di bawah bumi dulu ni kita laut ke apa tak, kita tak pasti sebab kena tahu orang yang kaji bumi ni lah deh. Telaga ni lebih kurang dalam 16 karat dan air mencecah 7 karat. So dalam tengok video ni aku akan tunjuk 9 karat kosong dan mencecah 7 karat air. So kalau laga ni lebih kurang dalam 7 karat ni dikira ke banyak dah air lah. Kalau standard pun 3 karat tu dikategorikan sebagai air dah banyak. So kalau anda boleh tengok sini ni, kalau nak bundar kepada kaki tu anda boleh kira sendirilah. Sekarat ni tinggi 1 kaki setengah dan kali yang 7 lah. 7 karat tu anda boleh kaki berapa lah. Memang ni Abi nyelek sebabnya kalau pasir ni selalunya Abi tak akan guna anjing lah. So kalau jumpa pasir ni memang air mata yang akan derah deh. Jadi kalau anda mungkin anda tanya berapa tak guna anjing, nak dalam lagi tak? Sebenarnya kalau guna anjing untuk pasir ni, anjing kita akan sedup kali pasir dan lagu tu akan kambuh. So lagu tu akan terbih pasir bawah dan pasir kita buat naik banyak, tapi kambuh lagu tu banyak lagi sebab dia maya sekali mata air deh. Pasir maya sekali mata air yang akan kambuh karet deh kalau guna anjing. So sekarang ni Abi nyelek lebih kurang dalam 7 karat deh. Itulah kelebihan Abi. Boleh kali dalam pasir ni dia boleh nyelek, ambil pasir dan buat naik pasir deh. 7 karat tanpa guna anjing deh. So di video kali ni itulah sahajalah video untuk hari ni.
berkaitan dengan kawasan Setepo lah, berdekatan kawasan Setepo, dan kita tahu kawasan tu nama gapo. So ada seperti lagi where dia nak suruh gali di kawasan tu juga, tapi di situ where dia nak lebih kurang dalam 18 kering. So kita tak tahu lagi lagu mana boleh ke ataupun tidak deh. Lagu dia bukan ikut where nak berapa, dia jumpa air deh. Air, mata air, pasir ataupun semoleknya jumpa pasir. Kalau setengah tempat pun tak ada pasir, memang kawasan tak ada pasir lah. So di video kali ni itu sajalah video dah. Dan anda boleh kena ingat lagu ni tak super boring dah. Kalau boring 100 kaki, lagu tak boleh 1 kaki dah. Ingat tu. Kalau boring 30 kaki, mungkin lagu boleh lagi 30 kaki. Tapi dekat 60-70 memang lagu tak boleh.